daripada petang ini kita diperangkat PAS dalam adalah suatu laporan polis mungkin satu insiden yang berlaku di dalam kawasan pilihan raya khususnya di Melaka itu, di mana ada berlaku satu sindiket, saya anggap sebagai satu sindiket untuk memindahkan nama-nama pengundi ini ke dun yang berlainan dengan tanpa keizinan dan kerelaan daripada pengundi yang sah. Di mana dalam kes ini nama terbabit kita punya ni je. Ada apa? Lah, ini tempat polis. Cik Zawawi bin Abdul. Ha? Cik udah dapat pada mana? PAS Melaka. Melaka? Jadi Melaka punya saja PAS. Saya tahu, dapat kendaraan kami dulu. Ini pasal balai, Cik. Kan? Saya tak boleh polis. Saya tahu. Tak baik polis. Ini tempat saya. Tanyalah saya dulu. Nak buat macam ni. Kan? Kalau saya pergi biar Encik, saya buat press statement depan Encik, macam mana? Bagi dah saya muka. Betul tak? Bagi salam kat saya. Assalamualaikum pun tak ada. Boleh bang? Boleh. Macam mana sekarang? Tanya saya. Saya tak tahu prosedur. Dia lagi apa? Saya tak tahu prosedur. Tanya. Cik ada tanya? Ada tanya? Ada tak? Kita boleh lah. Kita boleh lah. Tak boleh. Kalau nak masuk, nampak statement depan balai boleh. Kan? Depan balai boleh. Depan balai tu. Sebelum ni saya biasa buat tapi tak ada masalah. Sebelum bila tu? Saya buat, masa saya ketua muda salah. Ini cik dengan macam ni, macam ini pasal aku punya, saya tak babit dengan. Saya tahu. Bila masuk dalam tu, siapa punya kebenaran? Ini kawasan tempat kita cuma buat laporan polis saja. Kan? Bukan kita boleh. Nak ambil boleh depan tu. Cik buat depan pagar ni, saya tak marah. Cik ambil lah. Boleh tak? Cik ambil lah. Saya tak marah. Kan? Cik ambil. Saya tak marah. Saya tak ambil. Ini bukan masalah dengan. Kalau tak masalah saya boleh aku. Saya boleh aku. Kalau anggap ada satu kesalahan dalam. Bukan satu kesalahan. Saya tak kesalahan. Cik tanya saya. Habis kan Cik boleh benarkan saya. Cik, untuk apa? Kita nak buat statement tentang laporan saya. Laporan apa? Laporan pindahan. Laporan apa? Pemindahan pengundi. Pemindahan undi? Ya. Okey, Cik boleh buat luar pada pagar saya. Ya? Cik kalau nak buat juga, Cik tanya ketua polis. Ya? Terima kasih lah prosedur tu. Kan? Terima kasih. Ya? Tahu saya. Terima kasih. Tahulah kalau bawa nak pergi tahu. Kita banyak. Benda tempat bangkuan duduk boleh. Betul boleh buat bantuan. Tidak, tempat bangku kosong duduk aja. Awak dah halang macam ni tak apa. Kan saya halang. Saya tak halang. Cukup bagi tahu saya. Bila dah buat macam ni, saya pasti tempat orang lihat kat sini. Saya pun 10 tahun kalau macam mana. Kali pertama lah. Saya kali pertama lah. Salah tak boleh.